Assalamualaikum, selamat pagi geng. Hari ni kan aku bangun daripada pukul 5, duduk termenung sana sini. Sekarang dah jam lebih kurang 7.30 pagi. Aku rasa hari ni hari yang paling malas dalam hidup aku lah. Tapi bagi aku benda ni normal. Ada hari kita kuat, ada hari kita rajin, ada hari kita nak bergerak pun malas, kita nak angkat jari pun malas. Tapi hari ni aku tak peduli. Aku nak lawan malas aku ni. Aku nak lawan lemau aku ni. At least 30 minit ataupun 40 minit cukup lah. Janji dapat sedapkan hati sikit. Jom, let's go. Mulakan langkah. Dah dekat pukul 8 dah ni. Dekat random Habis tak? Aduh. Kawan. Cuaca baik hari ni geng. Serius. Sangat-sangat sedap. Aku daripada nak buat setengah jam tadi, sekarang dah jadi 2 jam setengah. Tolong geng, aku dah lupa diri. Daripada malas tadi dah bertukar menjadi seorang yang lupa diri. Bahaya ni, penyakit. InsyaAllah ada lagi sikit nak balik rumah. Sekarang on the way balik rumah. Mantap. Kita teruskan lagi sikit. Hari ni pakai slipper orange je. Slipper orange hari ni. Alhamdulillah, slipper ni mantap. Alhamdulillah hari ni aku dapat 2 jam 42 minit. Mileage lebih kurang 22.22 km. Pace 7.19 lah. Sekali lagi aku nak cakap slipper ni memang padu geng. Memang padu. Ni mileage paling jauh aku dengan slipper ni 22 kilo. InsyaAllah lepas ni aku nak cuba try 30 kilo pula. 30 kilo insyaAllah kita try lepas ni. Setakat ni 22 kilo. Kalau easy macam ni, cantik. Tidak menyakitkan kaki walaupun aku tak pakai stokin. Aku tak pakai stokin. Janji easy. Jangan laju kan. Jangan laju. Laju mungkin sakit lah. Tapi jarang lah aku pakai slipper ni untuk laju. Sebab namanya pun untuk recovery je. Slipper recovery. Daripada malas pagi tadi, tiba-tiba dah jadi long. Kalau tanya aku, senang je macam mana nak buat. Paksa diri. First few kilometer kau paksa diri, kau relax, kau santai. Janji kaki panas je. Bila kaki dah panas, kau usahlah kiri kanan tengok ada kawan tak. Ada kawan, kau tumpang member tu. Kau cakup belakang dia, sembang-sembang. Bila kaki dah panas kan, kau tambah lah mileage kau. Jangan tambah banyak. Kau tambah 2 kilo set dah kepala. Aku nak lagi 2 kilo je. Tambah lagi 2 kilo. Dah cukup 2 kilo, kau tambah lagi 2 kilo. Sampailah kau betul-betul puas. Lagi tips nombor 3, kau cari jalan yang jauh tau. Bila kau dah pergi, kau agak-agak kau nak balik tu, kau menyesal. Itu je ubat untuk orang yang lemau, orang yang malas. Macam aku pagi tadi lah. Ok, sekarang dah lewat, dah pukul 10. InsyaAllah nak balik. Nak spend masa untuk keluarga pula lah. Apa-apa pun slipper ni memang mantap. Serius, RM20 kau takkan menyesal. Kau beli je dekat beg kuning. Ok, sebab aku dah rasa. Jadi aku boleh suggest untuk korang pakai lah. Bukan untuk laju, untuk recovery ataupun daily lah. InsyaAllah. Ok, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.